Bang Pendi, Shalom Bang Pendi. Habagat. Habagat, haleluya. Ini murtadin, Haleluya. ini dua-duanya murtadin Malaysia Bapak Ibu. Tapi satu bisa bahasa Aceh, satu tak bisa kah? Upin Ipin kah ini? Tak, bukan Upin Ipin. Mia, Mia hari ni tak pakai sound card sebab nak cepat kan. Tapi nampak Bang Eagle Syahir. Jadi Mia naik nak sapa. Ya. Shalom Bang Eagle. Shalom Bang Shalom, The Cross TV. Kami ya. Ya. Pakai bahasa Aceh dengan Bang Cross TV. Bang malulah sebab dah lama tak cakap Aceh kan, jadi takut salah nanti. Satu-satu tak apalah. Apa khabar Bang The Cross TV? Habagat. Saya barusan aja ada tamu. Ada pejabu. Barusan aja saya ada tamu dari Malaysia loh, mau dibaptis. Oh, 3 orang, barusan aja. haleluya. Haleluya. Mereka Nehia. Mereka Nehia. 3 orang loh dari Malaysia. Luar Ya. Yang satu katanya warga negara Brunei, tapi saya belum kenalan. Mereka lagi Betul Bang. Oh, betul Bang. The Cross TV orang Brunei ya? Orang Iya, Brunei. yang satu orang Brunei, yang 2 orang Malaysia. Berkah Wow. banget tempat ini, berkah banget. Oh Igal, my cepat God. datang kemari Haleluya. Igal. Kamu udah 1 tahun saya tunggu ya. Nanti selesaikan urusan di sini dulu. Cukup So kalau nak begini. tanya sikit. Ya, silakan Kak. Nak tanya sikit, terima kasih. Nak tanya sikit kat ni Bang Eagle kan. So setakat ni Bang Eagle macam mana? Macam mana Bang Eagle okey ke keadaan dekat situ? Bang Eagle masih di Malaysia ke? Ya, syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Saya masih di Malaysia di kawasan Semenanjung. Oh, okey. Okey, maklum. Jadi semuanya dalam keadaan masih okey lah kan Bang Eagle? Ya, nak kata okey tu dalam daging okey-okey lah. Tapi kalau dalam Tuhan, it's a very wonderful. Sangat-sangat luar biasa. Sebab mengikut Tuhan Yesus ni sangat membahagiakan dan sangat menggembirakan. Walaupun dicaci, dihina, kita rasa macam penuh dengan berkat dan rahmat. Sebab itu lebih Betul. katakan Betul sekali. sangat-sangat terbaik lah mengikut Tuhan Yesus tu. Betul sekali. Dan makin lama dekat negara kita, makin lama macam satu macam mana ya, satu loncatan lah kalau Mia boleh cakap, macam loncatan gitulah kan, kesedaran tu semakin banyak lah kan Bang Eagle. Tak adalah macam dulu-dulu kan. So kita pun dekat sini ramai jugalah yang dari agama dulu tu yang dah sedar dan makin terpanggil lah kan untuk kenal dekat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau macam Mia baru lagi Bang Eagle. Oh, syukur puji Tuhan. Sejak bila bertaubat tu? Bertaubat Itu tu yang saya mau tanyakan. Itu yang mau saya tanyakan Bang Ika. Silakan kami ya. bertaubat ni dari sejak tahun 2024 lah, awal tahun tu lah. Awal tahun tu memang Mia memang benar-benar pelajarilah dan dalami. Sebelum tu memang terdedah, dari kecil memang terdedah kan dengan ni sebab Mia pun memang tak tahu nak kata macam mana, tapi memang agak terbukalah kalau mempelajari agama-agama ni kan. Tapi nampaknya yang berkenan sangat dekat hati ni memang ajaran Kristian lah macam tu. So kalau nak kata dalami dan betul-betul belajar betul-betul memang dari awal tahun Januari 2024. Memang dah mula ikut YouTube macam tu Bang Eagle. Bang Pendi, Bang The Cross. Ya, syukur puji Tuhan Yesus baik sangat-sangat sebab yalah kalau kita nak gunakan kekuatan kita untuk bertaubat di Malaysia ni agak sukar, tapi kita perlukan kekuatan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Betul. Iaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita ditempatkan
di tengah-tengah serigala, tetapi serigala tu akan menjadi jinak dengan campur tangan Tuhan. Mereka tidak jahat, mereka baik, cuma mereka tidak ada dalam kebenaran. Sebab itu kita jangan menganggap mereka jahat, kita jangan menghina mereka, kita mengasihi mereka. Mereka Ya, tidak tahu ya. apa yang mereka lakukan. Kerana mereka orang baik, cuma tidak ada dalam Bluetooth kebenaran yang penuh disconnected. kasih. Betul, Mereka betul. tidak ada dalam Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha adil. Allah yang maha kudus. Yang nyata di dalam firman-Nya adalah Tuhan Raja dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang maha segalanya. Amin. Amin. Sebab itu saudaraku, walaupun ada orang kata kat saya, lebih baik saya berpindah ke Sabah dan Sarawak sebab saya orang yang bertaubat mengikut Tuhan Yesus, lebih baik pergi ke sana, lebih selamat mereka kata. Tetapi rupanya kalau kita menetapkan keimanan kita dan keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan berikan jaminan keselamatan tu yang kita tidak sedar. Datang Betul. daripada mana, kuasa daripada mana. Sebab itu, jujur saya cakap, saya mohon ampun dan maaf lah kepada orang-orang yang kepahitan kalau saya berbicara perkara ini. Saya sebenarnya dah tergerak hati untuk dibaptiskan, tapi banyak orang menolak. Hati saya tekankan untuk saya dibaptiskan di Semenanjung, bukan di Sabah Sarawak, bukan di Indonesia. Sebab itu saudara-saudaraku, saya kata bapa saya dah cuba. Bapa saya tak boleh buat apa. Sekarang ni saya buat bahagian saya, bapa buat bahagian bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyata. Lepas itu dalam penglihatan saya nampak angin dan banjir. Ya. Elok seminggu perkara itu datang di Malaysia dengan amat kuat. Sampaikan bapa kata, aku dah gerak hati orang, mereka akan gerak. Dan syukur puji Tuhan, Yesus baik sangat-sangat. Memang seperti mana bisikan di dalam hati saya, memang itu benar terjadi. 29 hari bulan 10 2024 saya telah dibaptiskan. Syukur puji Tuhan, Yesus baik sangat-sangat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik sangat-sangat. Haleluya. Dia beri kekuatan kepada saudara saya, dia beri keberanian kepada saudara saya untuk memandikan saya, membuat saya bertaubat dalam baptisan di dalam satu sungai di Pulau Pinang. Syukur puji Tuhan. Yang menariknya saudaraku, waktu kejadian itu awan gelap, mendung, hujan. Tapi setiap kali saya nak bergerak pergi, hujan berhenti. Oh, tak jadi. Pergi tengah hari pula. Tak apa. Saya kata kat bapa, tak jadilah pergi tengah hari. Hujan turun balik, punya lebat. Lepas tu saya kata, bapa, lagi pukul 12 ke pukul 1, hujan berhenti bapa ya. Saya kata macam tu dalam hati. Hujan berhenti ya bapa ya, dalam nama Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan. Betul saudaraku. Sebab saya kalau nak di sini nak pergi jalan rumah saudara saya lebih kurang 1 jam. So kami pakat nak keluar pergi baptis pukul 2. So dalam pukul 12 ke 1 saya tak ingat, saya berjalan pergi. Waktu tu hujan tau. Waktu tu hujan, sebelum saya nak keluar tu, saya kata dalam hati, dalam nama Yesus Kristus hujan berhenti. Saya tengok-tengok depan pintu rumah, hujan berhenti dah saudaraku. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik. Saya sangat dia dengar saya punya doa, saya punya seruan, saya punya permintaan. Walaupun dalam hati saudaraku. Walaupun dalam hati. Tak payah menyerit deras-deras. Walaupun dalam hati saudaraku. Lepas itu, saya ingat nak bawa payung. Saya kata, saya tengok belah rumah saudara saya, gelap saudaraku. Lagi hujan ni. Hati saya kata, jangan bawa payung. Percaya pada aku. Saya kata, okey, aku percaya pada Tuhan Yesus. Saya tak bawa payung. Saya berjalan 1 jam lebih. Sampai rumah saudara saya. Waktu tu, saya nampak hujan rintik. Hati saya kata, angkat tangan menyerit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hujan pergi ke tempat lain. Biar kau jadi saksi. Lepas tu saya mohon pada maaf, iman saya masih kurang. Saya malu nak ikut kata hati tu. Saya malu nak angkat tangan tu, kata, hujan pergi tempat lain dalam nama Yesus Kristus. Saya malu. Lepas tu saya kata, bapa, kalau cakap dalam hati boleh? Dia kata kalau cakap dalam hati, lambat baru hujan tu pergi.
Angin tu pergi lambat. Tak apalah, saya kata okey lah, jadilah. Saya pun jalan. Oh, hujan rintik. Nak dekat rumah saudara saya tu hujan rintik. Saya kenal lah hujan sikit. Sampaikan saya duduk depan rumah saudara saya. Saya kata, Tuhan Yesus, kereta tak ada. Satgi nak pergi hujan. Tuhan Yesus, bawa lah tempat lain kan. Kata apa? Bapa bawa lah tempat lain hujan ni. Dalam nama Yesus Kristus pergi tempat lain. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, hujan pergi tempat lain. Dalam nama Lord Jesus Christ, hujan pergi tempat lain. Saya cakap macam tu. Syukur, saya masuk dalam rumah saudara saya. Masuk kami keluar tu, matahari terbit. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik sangat. Haleluya. Matahari terbit. Kami keluar naik motor, pergi dalam perjalanan tu pun ada masa perjalanan tu ada hujan juga dalam perjalanan. Saya bernubuat, saya menyanyi lagu pujian sebab ialah Allah bertahta dalam puji-pujian. Elohim bertahta dalam puji-pujian. Waktu itulah saya menyanyi lagu Glory Hallelujah, salah satunya. Glory to the Lord Jesus Christ. Lepas habis lagu tu saya kata, awan gelap, pergilah ke kiri dan kananku agar jalanku tidak ada hujan. Lebih kurang macam tu lah saya buat. Sebab saudara saya bawa saya naik motor di depan, saya duduk di belakang. Waktu tu saya buat. Dan syukur puji Tuhan, hujan yang makin lama makin lebat tu dia makin lama makin seriai, mau berhenti. Terus berhenti. Sampai kami naik jambatan, tak hujan, cerah, matahari terbit. Lepas tu sampai dibaptiskan lah, sampai mandi apa semua. Semuanya berjalan lancar. Semuanya tidak ada hujan. Haleluya, puji Tuhan Yesus baik. Sebab itu kalau campur tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Sebab tu kita kena percaya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Kasih Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Keadilan Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Sebab itu saudara-saudaraku, di dalam nama Bapa dan Putera, Roh Kudus jamah jutaan jiwa di Malaysia, di Indonesia dan di setiap negara di seluruh dunia. Dalam keajaiban Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Betul sekali. Setuju. Kalau macam Abang Eagle sekarang kan, kalau Abang Eagle nak ke gereja contohnya kan, ni di tempat Bang Eagle macam biasa ke ataupun harus macam mesti nak pakai mask ke macam tu, nak menyamar lah. Kalau macam Mia sini, Mia kena berhati-hati sangat sebab ni kan ramai keluarga dan ramai kawan-kawan yang walaupun gereja Mia tu dekat kota, dekat bandar, tapi Mia kena hati-hati sebab ada mata-mata yang memerhati macam tu kan. Jadi Mia kalau bukan selalu Bang Eagle, bukan tiap-tiap minggu Mia dapat ke ni ikut ibadah kan, kena tengok keadaan juga macam tu. Jadi memang hati-hatilah, memang benar-benar Mia kena hati-hatilah macam tu. Kalau Bang Eagle sendiri macam mana? Bang Eagle ni juga ke? Okey, syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Sebab saya berpegang teguh kerana di dalam firman yang penuh urapan Roh Kudus kepada Rasul Paulus, firman Tuhan Yesus Kristus di dalam Filipi 1:21, kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Sebab itu saudaraku, saya juga berpegang teguh kepada satu lagi firman, iaitu yang ni hati saya kata jangan disebut. Okey, tak apa. Yang ni saya skip dululah. Saya mohon pada maaf. Firman ini sebab bukan semua orang saudaraku. Sebab kekuatan itu diberikan perlahan-perlahan, bukan kepada semua orang. Sebab itu firman ini saya tak boleh sampaikan, tapi ada di dalam Matius. Itu saudaraku. Sebab itu saudara-saudaraku, saya jelaskan di sini. Sebab saya kat sini saya tak pernah pakai mask. Saya pernah mula-mula dulu, waktu saya dah betul-betul nekat mengikut Tuhan Yesus Kristus, saya nak pakai mask pergi gereja. Sebab saya selalu pergi gereja berjalan. Saya bukan naik kereta. 1 jam lebih saya akan berjalan. Okay. Saya pernah nak pakai mask, tapi hati saya kata jangan. Kalau kau pakai mask, aku tak sertai. Kenapa kau nak malu? Kau malu dengan ajaran aku. Kau malu dengan kau sebagai pengikut Tuhan Yesus. Hati saya cakap macam tu. So saya kata okey, tak apa, saya tak akan malu. Lepas tu setiap kali saya keluar, saya memang kena
perlu pakai cross. Kalau macam baru-baru ni saya terlupa pakai cross Hati kata, mana kesaksian salib cinta aku? Dia kata macam tu. Saya kata salib. Saya tengok-tengok, wah, saya lupa pakai cross, saya lupa pakai salib cinta Kristus. Keluar rumah, saya patah balik saudaraku. Saya patah balik, duduk ada kat depan pintu pagar rumah. Saya buka balik pintu pagar, saya masuk, saya ambil cross, saya pakai. Dia kata itu adalah kesaksian hidup engkau. Sebab tu saya pakai cross. Lepas tu saya keluar. Saya keluar berjalan pergi gereja. Itu saudaraku. Sebab saya tahu Tuhan Yesus bersemayam di dalam hati saya. Firman-firmannya hidup di dalam hati saya. Dan juga dia mengurapi saya dengan roh api. Sebab itu saya tak perlu gentar. Saya tak perlu takut. Dan saya yakin Tuhan Yesus Kristus yang melembutkan hati orang sekitar saya. Orang-orang yang baik di sekitar saya. Tuhan Yesus Kristus yang akan lembutkan hati mereka. Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan, ada orang yang akan melindungi saya. Dan yang paling pertama, malaikat syurgawi, terutamanya di bawah perintah Tuhan Yesus Kristus, malaikat suci Michael sentiasa sedia untuk turun ke bumi apabila terjadi sesuatu atas diri saya. Itu. Sebab itu, I no need to scare. Saya tak perlu takut. Sebab itu saya selalu, setiap kali saya rasa risau, gelisah, gundah, gelisah apa semua, saya selalu ingat dan hayati firman ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Sebab itulah saudara-saudaraku, dengan firman ini yang tertanam di dalam hati saya tidak pernah rasa takut, saya tidak pernah rasa gelisah. Walaupun saya pernah dengar hati orang. Dia lalu, waktu tu saya ada kat shopping complex saudaraku, dia kata macam ni, nasib baik ada orang jaga dia ni, kalau tidak mampus dia dekat kat sini sekarang. Dia kata macam tu. Dia kata kat saya, kalau tidak mampus dia ni kat sini sekarang. Saya tercari, siapa cakap ni? Dia kata ada orang dalam keimanan lama kau. Dia kata macam tu. Hati saya cakap macam tu. Saya kata, siapa dia ni? Dia kata kat saya macam tu. Tapi benda ni dah lama berlaku lah, sebelum banjir yang kerap terjadi kat Malaysia tu, sebelum tu lagi. Benda ni terjadi sebelum tu lagi. Itu saudaraku. Sebab itu saudaraku, saya jujur saya cakap, saya boleh baca hati orang. Sampaikan saya cakap kat bapa saya tak mau baca hati orang. Sebab bukan orang yang bukan pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus saja yang boleh saya baca. Sebenarnya semua, termasuk pengikut Tuhan Yesus Kristus yang marah kat saya. Sebab saya tegur tentang adalah perkara-perkara yang tak sesuai dengan Alkitab, saya tegur. Mereka marah, mereka iri hati, mereka tak suka, mereka benci dan ada niat nak membunuh. Ada niat nak membunuh pengikut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pengikut Tuhan Yesus Kristus sendiri ada niat nak membunuh kerana saya tidak sesuai dengan denominasi gereja mereka. Tapi saya kata, bapa, bukan saya yang menghakimi. Tuhan Yesus, saya serahkan kepada anda. Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan kepada anda. Masa itulah terjadi macam-macam, saudaraku. Terjadi macam-macam. Saya tak perlu ceritalah. Orang yang dah tahu dan mereka dah tahulah. Terjadi macam-macam, saudaraku. Sebab itu, bagi saya melepaskan penghakiman kepada Tuhan Yesus. Sampailah sekali saya kata, bapa, saya tak mau marah ke orang. Saya tak mau benci ke orang. So, tutuplah sebentar daripada saya mendengar hati orang. Waktu itulah lebih kurang berapa hari macam tu, hati saya dah tak boleh dengar hati orang dah. Selalunya saya jalan di khariat ramai, saya boleh dengar hati orang. Ada orang kata, dia ni kenapa pengikut Tuhan Yesus? Kalau dia tak ikut Tuhan Yesus, boleh dah aku kahwin dengan dia. Ada orang kata macam tu, tuan aku. Ada, saya boleh baca. Saya boleh baca hati orang. Macam-macam lah perkataan yang datang kan. Waktu tu mula-mula. Tapi sekarang dah mula kurang. Sekarang saya boleh baca tapi mula kurang. Sampaikan hati. Macam baru-baru ni ada orang kata, ada orang lelaki benci pada kau. Benci sangat-sangat. Kalau boleh dia nak pukul kau. Ada juga, tuan aku. Saya kata,
hati saya kata, nak tahu tak siapa dia? Saya kata tak mau apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu. Mereka orang baik, cuma tidak ada dalam kebenaran. Sebab tu mereka membenci saya tanpa sebab. Takkankah saya mengikut Tuhan Yesus tanpa mencederakan orang, menyakiti orang, mencaci maki orang? Takkanlah saya sebagai pengikut Tuhan Yesus saja dibenci. Tapi firman Tuhan dah mengatakan, firman Tuhan dah mengatakan, iaitu di Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahawa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kerana kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Sebab itu, mereka orang Amin. baik. Ya, amin. Mereka orang baik, cuma tidak ada dalam kebenaran. Sebab itu mereka membenci saya tanpa alasan yang pasti. Tapi kita mengasihi mereka. Saya mengasihi mereka, saya doakan damai Kristus tertanam di dalam hati mereka. Agar satu hari Roh Kudus berjaya masuk dalam hati mereka. Roh Kudus berjaya membuatkan mereka bertaubat. Dan akhirnya mereka berikan diri mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dan mereka menikmati kebahagiaan, kasih dan juga kekudusan Allah Tritunggal yang nyata dalam firman-Nya, iaitu Tuhan Raja dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. 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 Itu saudaraku. Sebab tu saya selalunya pergi gereja berjalan. Lepas itu saya serahkan perlindungan keselamatan saya kepada Tuhan. Sebab saudaraku, bagi saya lah, bukan semua orang ya, bagi saya, tubuh ini hanya menumpang di dunia. Kehidupan yang abadi yang ku cari. Kerana itu, biarlah apa orang nak lakukan kepada tubuh ini, ku tidak kisah. Janji kerajaan syurga bersama Tuhan Yesus Kristus yang abadi, yang ku cari dan ku nanti-nantikan. Amin. Itu saudaraku. Amin. Amin. Ah, Kalau macam dalam kes Mia, sebenarnya bukan sebab Mia nampak tadi dekat LC ada yang mungkin cakap jangan takut, tak usah takut kan. Dalam kes Mia sendiri bukan bukan masalah takut, Mia tak takut. Kalau Mia takut, Mia takkan macam ni. Kalau Mia sendiri, aktiviti Mia kebanyakan sekarang puji-pujian dekat YouTube macam tu kan. Jadi bukan takut, masalah takut sebenarnya, tapi memang dekat tempat Mia tinggal ni memang ramai sekali yang kenal dengan Mia dan juga kenal dengan mak Mia dan keluarga Mia. Jadi yang masalahnya macam ni, sebab Mia tinggal dan kerja dekat Malaysia, kalau seandainya ketahuan atau kedapatannya Mia ni dah berhijrah, takutnya nanti, khawatirnya nanti Mia tak dapat keluar, mungkin kena tahan atau mungkin kena kurung macam tu. Jadi Mia kena sangat berhati-hati. Tapi hati Mia memang Tuhan tahu Mia tak ada takut sedikit pun. Malah kalau boleh, seandainya boleh Mia canangkan yang Mia bukan lagi di situ tapi sudah di sini, Mia akan canangkan. Cuma kena berhati-hatilah sangat. Setakat ni kena betul-betul kena hati-hati sangat. Nah, kalau macam ni, Mia nak pesan sikit ni, kalau boleh nak pesan sikit dekat kawan-kawan atau sahabat yang mungkin masih belum kenal Tuhan Yesus atau Yesus Kristus tu sendiri. Kalau Mia boleh sarankan, cubalah buka hati, buka fikiran tu, cuba baca Alkitab. Cuba baca tanpa prejudis. Cuba baca tenang-tenang, dengan bukan nak cari-cari kesalahan atau apa, tapi nak benar-benar nak mengkaji sendiri Alkitab tu seperti apa. Sebab kalau menurut pengalaman Mia, banyak tau sikap-sikap yang ada dekat Mia dulu dengan sekarang sangat berbeza. Macam contoh, sebelum Mia benar-benar ikut Yesus, Tuhan Yesus tu, Mia tu macam mana, pendendam orang dia.
Mia bukan jenis yang bukan nak membalas perbuatan orang, tapi Mia kalau Mia tak suka dengan seorang atau kecil hati atau apa, Mia tak bertegur sapa bertahun-tahun pun boleh. Tapi sekarang puji Tuhan, semua sikap tu dah automatik terlepas sendiri. Tak tahu kenapa, mungkin sebab tiap hari dah macam mana? Isi ajaran Tuhan Yesus tu dah masuk mendarah daging ke dalam diri Mia. Kalau Mia cakap benda ni, Mia rasa nak menangis. Dan sebab tu Mia katakan jangan prejudis. Kena benar-benar kenal siapa Yesus Kristus sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Dia penuh kasih. Kalau dikatakan dia penuh kasih, memang dia penuh kasih. Dia tak ada macam nak Tuhan yang pendendam atau Tuhan yang melaknat orang. Tak ada. Dia tak ada macam tu. So, buka fikiran, buka hati. Dan terlepas dari itu, kalau tak nak juga, mungkin tak nak juga memang tak nak ikut Tuhan Yesus, tak apa. Tapi baca Alkitab. Macam tu. Sebab di dalam Alkitab tu terkandung ajaran yang benar-benar kita cakap, benar-benar ajaran yang mencakupi seluruh peradaban dan ni tata susila sebagai seorang manusia tau. Ajaran memang benar-benar baik. Tak ada kita nak rasa macam setelah kita baca kita rasa tambah marah, sebab dalam Alkitab dia tak ada menghasut. Dia tak ada nak menghasut, nak suruh benci agama lain atau orang lain. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Kalau boleh Mia sarankan lagi, cuba saudara-saudara yang belum kenal Alkitab, baca Amsal. Buka Amsal. Apa ada dalam kitab Amsal, macam tu. Sebab dalam kitab Amsal dan Mazmur, Mia benar-benar dapat banyak doa. Memang benar-benar mengubah diri Mia setiap hari. Macam tu. Ya. Betul. Ini ya kan Bang Eagle? Ya, benar saudaraku yang kukasihi. Sebab itu apa yang Mia buat bukan takut, tapi Mia sedang menggenapi Matius 10 ayat 16 dan 17. Saya bacakan di sini untuk kemuliaan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Matius 10 ayat 16 dan 17. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, kerana ada yang akan menyerahkan kamu kepada majlis agama dan mereka akan mengesah kamu di rumah ibadatnya. Amin. Kerana Tuhan tidak akan menguji kamu lebih daripada kemampuan kamu. Allah kita, dia mengerti kita. Elohim kita, dia memahami kita. Dia tidak akan menguji kita lebih daripada kemampuan kita. Sebab itu di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia memberikan apa yang kita mampu dan apa yang kita boleh hadap sebagai latihan iman kita. Lebih pada kemampuan kita, dia tidak akan berikan. Sebab itu setiap orang, setiap pribadi, dia ada kemampuan yang berbeza. Saudaraku yang kukasihi, Pendi Arab berbeza. Abang Putih berbeza. Saudaraku yang kukasihi, Mia pun berbeza. Saya pun berbeza. Setiap orang karya Allah Tritunggal, karya Elohim Tritunggal, berbeza setiap orang. Sebab itu kita saling melengkapi, kita saling memberkati, kita saling mengasihi. Itu saudaraku. Sebab itu anda jangan kata, Kak Mia takut. Bukan. Dia adalah seorang orang yang bijak dan dia seorang yang tulus seperti merpati. Itu saudaraku. Sebab itu saudara-saudaraku, kita setiap orang karya Roh Kudus itu berbeza. Karya Roh Api itu berbeza. Sebab itu kita saling mengasihi, kita saling menghormati. Okey? Amin. Ada pertanyaan saya. Kalau Ya, Kak Mia main TikTok seperti ini ya, TikTok itu, ini lagi di mana Kak? Macam ni, sebab Mia buat dua kerja. Satu kerja tetap, satu kerja lagi freelancer. So Mia tu macam, yang satu lagi kerja yang Mia buat tu, macam mana nak cakap, kerja Mia ni ada hubungan dengan court, dengan mahkamah.
Oh, Macam tu. Jadi kan kadang-kadang Bang Pendi kalau kebetulan Mia free atau Mia dah habis kerja tu memang Mia ambil kesempatan lah macam masuk TikTok ke apa kan. Tapi tak dapat lah nak lama-lama sangat macam ya, tu. ya, ya. Macam tu Bang Pendi. Kebetulan hari ni memang Mia free. Sebelah petang, sebelah sore ni Mia free. Dah habis kerja. Okey. Ya. Okey Kak, Ya, kita doakan supaya Kak Mia selalu sehat, kuat di dalam Tuhan, dan Amin. lewat kehidupan Kak Mia itu bisa mendatangkan berkat. Lewat kesaksian Kak Mia juga bisa membuat orang-orang di luar sana boleh melihat Kristus. Nah, Kak Mia, keluarga Ya. merasakan tidak perubahan-perubahan yang Kak Mia alami selama ini? Memang Abang Pendi, Mia akui, terutama sekali mak yang sangat-sangat terkesan dengan perubahan Mia. Kalau nak kata macam ni, kalau dari segi luaran macam tu, Mia dah lepas tudung, dah lepas jilbab. Lepas tu dah tak solat berjemaah lagi. Dah tak memang kalau Mia ke rumah mak pun Mia dah tak ikut adik dengan mak solat. Lepas tu kalau dari segi sikap pula tu Mia banyak macam mana ni, banyak mengalah lah Abang Pendi. Kalau dulu tu memang kalau ada yang tak kenal dengan Mia, yang Mia tak berkenan, Mia akan menjawab. Mia akan menjawab dan berhujah lah macam tu kan. Tapi sekarang Mia banyak diam. Mia mengalah dan juga mungkin mak melihatlah perubahan Mia macam tu kan. Cuma yang mak sering cakap dekat Mia, Bang Pendi, dia cakap macam ni Bang Pendi. Mia, kenapa kamu makin lama mak tengok kamu makin jauh dari Allah, dia cakap. Makin macam kafir, dia cakap macam kafir. Macam Ya. kafir. Makin macam orang kafir macam tu kan. Tapi Mia tak banyak nak menjawab lah. Jadi Mia cuma cakap macam ni untuk dia cakap macam ni. Sedih mak sedih Mia. Mak sedih. Tu ada telekung mukena maksudnya ya. Ya. Mukena ada telekung. Marilah dia cakap ni dekat maghrib, marilah ambil wuduk dan sembahyanglah sama-sama. Sembahyang berjemaah, dia cakap. Macam dulu-dulu dia cakap. Tapi Mia cakap mak dululah. Mak dengan adik-adik dululah. Nanti Mia solat kemudian. Macam tu. Nah, lepas tu tapi Bang Pendi kalau macam contoh kalau makan, sama-sama makan, kalau doa makan macam adik yang lelaki dia doa mak dia yang ni kan dia baca doa makan, Mia angkat tangan jugalah aminkan macam tu. Macam biasa, cuma memang tak tahu macam mana Bang Pendi. Kalau dalam agama dulu dikatakan kalau orang yang rajin solat tu ada nur di dahi. Ya. Ada nur. Tapi sekarang malah kalau Mia ke mana-mana, yang Mia hairankan ni orang-orang yang Kristian akan cakap, tak ada ragu, tak ada was-was, akan cakap kamu Kristian ni. Kamu Kristian? Mia cakap macam mana tahu? Tahu, nampak, dia cakap macam tu. Macam tu Bang Pendi, beza kan dari dulu dan sekarang. Tapi apa yang nak Mia sampaikan dekat sini hari ini, memang betul-betul memang ajaran Tuhan Yesus memang dah benar-benar mengubah hidup Mia 360 darjah. Sangat banyak kebaikan. Lepas tu kalau kita betul-betul, ini kalau kita betul-betul ikut ajaran Tuhan Yesus, kita takkan prejudis dekat orang. Percayalah. Kita takkan memandang orang yang bukan seagama dengan kita tu orangnya mungkin kafir ataupun tak betul hidupnya. Tak ada. Sebab Mia berani katakan kalau kita betul-betul baca ayat per ayat di dalam Alkitab, itu benar-benar menakjubkan sekali, akan mendarah daging, akan masuk ke dalam fikiran dan hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Betul-betul. Tapi kena betul-betul ikhlas, kena betul-betul ikut. Kena betul-betul baca. Macam tu. Cubalah kan. Kalau yang belum kenal Tuhan Yesus, cubalah buka Alkitab. Buka satu persatu. Bukan nak cari salah tapi nak cari kebenaran.
jumpa banyak ajaran Tuhan Yesus. Semuanya baik. Mia jamin, semuanya baik. Macam Ya. tu. Haleluya. Haleluya. Mama, Mama pernah cari tahu nggak tentang kehidupan Kak Mia sekarang, tentang imannya? Tak jugalah Abang Pendi. Cuma ada sekali Mia macam Bang Eagle juga, kalung salib tu tak pernah lepas. Tak pernah lepas dari leher. Walaupun kalung salib tu Mia masukkan ke dalam baju, tak keluar. Tetapi ada sekali sewaktu Mia di rumah mak, itu tiba-tiba kalung salib tadi terkeluar. Mak kan orangnya rabun sikit. Tapi pada hari tu agak jarak mak dengan Mia agak dekat. Jadi mak cepat-cepatlah dah terkeluar macam tu kan, kalau salib Mia cepat masukkan, tak nak heboh, tak nak kecoh-kecoh. Lepas tu dia cakap, Mia, kamu pakai apa tadi? Macam pelik atau macam aneh lah kalung kamu tadi kan. Mia cakap, kalung mak, kalung. Puji Tuhan Mempendi, selalunya mak tu akan selalunya dari karakter mak dia akan nak tengok, tapi memang hari tu mak pun diam macam tu. Mak tak ada nak tengok ke apa ke macam tu. Kalau kehidupan sekarang pula, itulah yang macam Mia cakap tadi, memang mak melihat perubahan yang tak tahulah Abang Pendi. Dia selalu cakap Mia tu jauh dari Allah, dah tak nak solat lagi. Memang dah jauh-jauh sangat, tak pernah dia nampak solat. Kalau perubahan-perubahan lain mak lihat nggak? Misalnya perubahan sikap, budi pekerti, adab, akhlak, pola pikir, semacam yang Kak Mia bilang tadi. Kalau dulu itu pendendam, sekarang kan nggak lagi. Ada Ya, perubahan budi, hidup kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, sikap kita itu diubahkan dalam Tuhan. Nah, Mama lihat itu nggak, Kak Mia? Memang mak memang lihat. Memang mak sendiri tegur. Mak sendiri cakap, dia cakap, Mia, dia cakap kan, satu hari dia cakap, Mia, biasanya kamu kan suka menjawab macam tu kan? Tapi kamu macam makin lama makin macam pendiam, lepas tu tak ada nak berhujah-hujah lagi macam tu kan? Okey juga ni Mia, dia cakap. Okey juga Mia. Sebab Mia selalunya sekarang kalau macam ada adik-adik dia suka macam menghujat-hujat lah ajaran Kristian macam tu dekat rumah kan. Paling-paling pun kalau Mia cakap pun macam ni, Abang Pendi dekat adik, Dahlah, janganlah cakap macam tu, tak baik. Mia cakap jangan sikit-sikit cakap orang kafir macam tu. Mia cakap kan, kalau memang betul memandang rendah sangat pada orang kafir, janganlah buka-buka handphone lagi. Janganlah guna WhatsApp lagi. Mia cakap dekat dia orang kan. Lepas tu di satu sisi menghina ni orang Kristian, tapi di satu sisi lagi produk ataupun apa sahaja hasil buatan orang Kristian dipakai. Cuba fikir, patut tak macam tu? Jadi tolonglah jangan sikit-sikit kafir, sebab nenek moyang atau keturunan kita pun dulu pun bukan asal muasalnya Islam. Mia cakap macam tu. Jadi tolonglah Mia cakap, apa lagi kita ni, Mia cakap macam mana nak banding dengan orang-orang lain dekat Malaysia ni. Kita ni kan terbuka lagi. Satu, ni Bang Pendi kan, negeri asal Mia memang tak adalah yang nak macam cakap resis ke macam tu, ataupun terbuka sebenarnya, tapi pengaruh politik ni Bang Pendi. Lepas tu hari-hari pula disuguhkan, atau hari-hari ni kan makin banyak hasut menghasut dekat tempat Mia ni. Jadi ada yang terpengaruh Abang Pendi. Tapi kalau perubahan positif, memang mak nampak banyak sangat dekat Mia. Amin. Ini Kak Mia hampir sama itu dengan kesaksian Brother Syahir ya. Yeah. Brother Syahir pun macam itu. Perubahannya yang dilihat oleh orang tua Brother Syahir luar biasa, dan cuma perbedaannya kalau maknya Brother Syahir sudah tahu, Brother Syahir sudah percaya Yesus dan beliau sudah masuk penjara. Itu Kak Mia sudah dengar belum cerita Brother Syahir masuk penjara?
Ada Mia pernah ikuti. Nah, Ada itu Mia dia. selalu. Cuma saya ingin kasih tahu kita semuanya bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan, dan itu pasti. Ketika orang tua kita, orang-orang di sekitar kita melihat perubahan kita, mereka akan bertanya-tanya, kenapa hidupnya berubah? Kenapa pola pikirnya berubah? Yang dulunya pemarah, dulunya suka benci, dulunya pendendam, kenapa bisa berubah? Apa yang diimani? Apa yang dipelajari? Apa yang dia baca? Orang akan cari tahu di sekitar kita. Makanya di dalam Tuhan dikatakan dalam kitab Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang harus kita miliki oleh setiap orang yang percaya. Bagaimana kita menghidupkan Kristus, bagaimana kita memperlihatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang ketika melihat kita, mereka bukan melihat hidup kita yang lama, tetapi mereka melihat hidup kita di dalam Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Kami ya tetap kuat, Haleluya. tetap semangat di dalam Tuhan. Kita saling mendoakan, saling mensupport, dan saling mengingatkan. Kalau ada Amin. waktu Sama-sama, sesekali, Bapak Endi. kami ya sering-seringlah masuk ke komalnya Brother Syahir. Oh, nak follow lah ni. Nak follow. Atau Brother Syahir sering-sering ikut, sering-sering masuk ke CKC ya, CKC. Itu ada yang tanya, kami ya sudah dibaptis belum? Dah bulan Oktober baru-baru ni di Ya, baptis. benar. Ya, syukur puji Tuhan Yesus baik. Jadi Bapak Ibu, beliau sudah dibaptis. Sebelum beliau dibaptis saya tahu ya, karena ada juga teman-teman Murtadin yang memberitahukan saya, dan kebetulan grup CKC itu juga sangat dekat dengan saya, Bapak Ibu ya. Betul. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik mempertemukan kita. Kita tidak pernah berpikir bisa ketemu, tapi Tuhan dekatkan kita, Tuhan pertemukan kita dari Aceh, Malaysia, dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Kita terikat di dalam satu tubuh Kristus. Haleluya.